رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita bacakan tadi di dalam surah Al-Qadr, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang satu malam yang akan kita temui tidak lama lagi, iaitu malam Al-Qadr. Di dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kelebihan malam tersebut yang melebihi daripada 1000 bulan. Apakah yang sepatutnya kita lakukan pada malam tersebut? Nabi SAW telah memberikan panduan kepada kita. Antaranya seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih. Nabi SAW menyebut, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Oleh yang demikian, antara perkara yang perlu dan patut untuk kita lakukan pada bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadr, ialah menghidupkan malam itu dengan melakukan ibadah qiyamul lail. Kita melakukan salat malam, kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita memperolehi kelebihan seperti yang dinyatakan di dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi, iaitu kita akan dijanjikan untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang seterusnya yang patut untuk kita lakukan pada malam Al-Qadr ialah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dia bertemu dengan malam Al-Qadr, apakah yang patut dilakukan? Apakah yang patut didoakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul af fa'fu anni." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan bahawa hadis itu adalah hadis hasan. Nabi SAW mengajar kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, yang suka memaafkan, maka maafkanlah aku." Jadi peluang yang terbentang di hadapan kita pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadr, merupakan peluang untuk kita memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang yang ada pada malam ini sama-sama kita rebut, sama-sama kita cuba untuk dapatkan kelebihannya. Moga-moga Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita. Moga-moga kita beroleh keberkatan, beroleh pahala yang berlipat kali ganda pada malam Al-Qadr. Wallahu alam. Assalamualaikum.